Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ni kita cuba tengok market update sikit ya. Market update untuk hari ni, kita tengok apa stok yang main. Okey, kita tengok di chart MISC. Kita tengok pada weekly chart dulu. Nampak memang ada re-entry sebelum ni untuk MIC. Cuma dia dah ada, dia naik tanpa momentum. Cuma ada signal dekat sini. Lepas tu retest balik dan terus naik lah. Cuma yang ni dah lama. Pergerakan dia dah lama. Hanya retrace naik dan retrace naik. Kena ada orang start dulu. Ya. Okey. Untuk AH pula, kita nampak sini ada retrace lah. Ada kat sini. Ada signal dan dia buat pullback. Jadi selalunya kita kena tunggu pullback lah. Pullback untuk kita entry. Kalau entry terus takut loss, ada floating loss lah. Okey. Downtrend lagi. Cuma TM ni nampak okey lah. Cuma bila kita tandakan penandaan itu, dia masih lagi kenaikan, dia tak ada momentum ke atas lah. Tak ada momentum ke atas kenaikan dia. Kita tengok DOFU pula. DOFU dia ada re-entry. DOFU ni, DOFU ada re-entry. DOFU re-entry, ada re-entry DOFU. Cuma di time range 4 mungkin dia buat ekstrim, dan dia akan selalunya akan buat MHV lah, dan arah kukuh, so meneruskan kenaikan. Okey, kita tengok Maxis pula. Maxis 4 hour, kita nampak Maxis ni macam ada re-entry juga. Maxis ada re-entry. Maxis re-entry. Okey, kita tengok Axiata. Nampak Axiata pun okey sebab dia cuma 4 hour tak berapa cantik lah. Kat sini dia nampak macam nak uptrend lah. Cuma Axiata re-entry. Re-entry weekly. Okey. CDB weekly nampak tak cantik CDB sebab dia downtrend. Bursa ni nampak cantik juga, cuma dah terlepas re-entry dia kat sini. 4 hour nampak dia buat signal retrace, dia berhenti kat sini. Dia apabila dia Bollinger Band ni, dia makin nak muncul, itu tanda kita break entry kat situ lah. Dia
Kalau macam ni dia nak menguncup kan, dia macam ni, dia adalah pattern yang berulang lah. Dia menguncup, itu kawasan untuk category lah. Suncon weekly, okey. Pekat, tengok pekat, ya, pekat weekly dia dah breakout dah dari support ni. Tak pasti sama ada dia boleh naik ataupun tidak. Dia tak nak kata uptrend, masih lagi uptrend. Pekat ni nak kata uptrend, masih lagi uptrend. Cuma itulah, dari segi 4 hour dia kena panjat dulu. Ni panjat panjat dulu buat arah kukuh. Tapi pekat ni tak berani lagi untuk kita jadikan watchlist lah. Okey, kalau high, kalau nak tunggu di entry dia, boleh jugalah kita masukkan high ni sebagai re-entry, sebab dia ikutkan masih uptrend lah dari segi weekly kan. Mr. DIY, tapi ni dah lepas kapal lah sebab re-entry dia. Tapi dia sideway ni, sideway clean weekly cantik juga dia, cantik. 4 hour dia breakout. Ini dia dah buat macam extreme kat sini, extreme MHB arah kukuh. Kalau dia breakout ni memang cantik lah. Cuma MACD ni masih lagi dalam bearish zone. Clean boleh tak kita masuk di entry juga. Clean okay, kita tengok IPO SBS. SBS ni tak ada tanda kenaikan lagi kalau, tapi kita ubah tajuk sikit lah, teknik Fibo. Kalau dia berjaya melepasi ibu candle ni, dia ada kekuatan untuk naik lah ni. Mungkin dia akan buat dominant break. Kalau dah buat dominant break, baru kita tarik Fibo untuk SBS ni. Kan, ok, cuba kita tengok kat bawah sikit. Gamuda ni tak pastilah sebab dia dah turun. MNRB naik tapi tak ada re-entry, dia naik mencanak macam tu. MSC itu kita ada detect kat sini, tapi dia naik tanpa apa ni, dia naik tanpa momentum. Cuma mungkin boleh kita cari re-entry lagi lah kat sini kan. Kinlun weekly nampak masih uptrend, cuma 4 hour tengok dia ada momentum kat sini, retrace dan terus naik kan. Nak masuk sini ke ada floating lah, ataupun tunggu retrace baru masuk. ok, Takaful nampak ok, sini boleh re-entry, cuma 4 hour ni kita tak tahu macam mana kan.
tak kafur.